Shirutto ni adalah satu functional food yang berasal daripada Jepun dan dikeluarkan oleh syarikat BE International. Kita nampak Shirutto macam ni, tapi sebenarnya dekat luar sana banyak keluar yang fake. Hati-hati dengan produk fake daripada Shirutto sebab mungkin permintaan dia terlalu tinggi dan ramai orang ambil yang fake kerana katanya harga lebih murah tapi tak ada kesan pun. So hati-hati, dapatkan daripada ejen dan juga pengedar yang sah. Okey, di dalam dia ni ada 30 sachet. Shirutto ni sebenarnya sesuai diambil oleh semua golongan, tak kira lelaki, perempuan, ibu mengandung, bayi, kanak-kanak. Dan bagi orang yang memang ada masalah kesihatan, Shirutto ni memang sangat-sangat membantu untuk membetulkan kesihatan anda. Ada dua cara untuk kita ambil Shirutto ni. Yang pertama, kita boleh saja letak dia di bawah lidah dan kemam. Dan kedua, kita boleh bancuh dia di dalam air. Okey, untuk orang yang tidak ada masalah, boleh saja ambil satu ataupun dua sachet. Bagi yang ada masalah, digalakkan ambil lebih daripada 2 sachet. Ada juga yang menghadapi masalah kanser, masalah kesihatan, mereka ambil lebih daripada 5 sachet. Maksudnya 2 pagi, 2 petang dan 2 malam. Okey, bagaimana Shirutto itu berfungsi? Sebenarnya di dalam badan kita ada satu sel yang dinamakan microphage. Okey, microphage ni dia sebenarnya bila semakin kita menua, semakin kita peringkat umur kita naik, dia semakin lemah disebabkan mungkin gaya hidup kita yang tak sihat, kita amalkan pemakanan yang tak sihat, merokok contohnya, dan disitulah microphage kita tidur. Kita umpamakanlah microphage itu seperti askar di dalam hutan yang mana dia membunuh semua musuh-musuh yang ada di dalam hutan, dan begitu juga tindakan microphage di dalam badan kita yang mana dia membunuh semua kuman-kuman yang ada dalam badan, tapi selepas itu dia akan membina balik sel-sel yang baik untuk pertumbuhan dan untuk kecergasan badan kita. Bila Shirutto tu diambil, dia memang sangat-sangat berperanan untuk membangunkan microphage yang tidur dan sangat menggalakkan microphage itu bertindak balas untuk melawan dan melindungi badan kita daripada jangkitan dan juga virus. Okey, sebelum Mami akhiri, sebenarnya suami Mami juga adalah salah seorang yang mempunyai masalah kulit yang sangat serius, iaitu dia ada eczema. Satu hari dia diduga oleh bahan kimia yang terkena daripada tempat kerja dan menyebabkan keseluruhan kulit ini adalah di bahagian muka, nampak memang sangat-sangat teruk, yang mana merah, tak boleh kena pada cahaya matahari, dan berkuping, maksudnya akan turun kuping-kuping macam kelimomo di bahagian di bahagian dia punya baju lah. Maksudnya bila dia pakai baju, contoh baju hitam, nampak banyak sangat kesan putih-putih yang ada macam kelimomo yang akan turun. Itu di bahagian muka, dan dia tak boleh kena cahaya matahari sebab muka dia akan jadi merah, dan kulit muka tu sendiri pun menipis. So dekat situ juga, itu Mami tunjuk di bahagian badan, dan bila Mami tunjuk di bahagian badan, okey tengok, inilah di bahagian badan dia yang mana kalau nampak kat sini ni hanya sikit sahaja, tapi sebenarnya dia kena di seluruh badan dia dan sangat gatal. Dia hilang keyakinan diri, dan sebenarnya makan pun memang nak kena pantang. Tapi setelah dia mengambil Shirutto, nampak tak, dalam tempoh masa dia ambil dalam 2 kotak, perubahan yang dia dapat adalah seperti ini. Rambut dia pun dah tumbuh elok, dan juga dia dah bolehlah kena cahaya matahari macam biasa. Nampak tak gambar sebelum dan gambar selepas. Okey, dekat bahagian badan dia pula, tengok perubahan yang dia dapat. Ini adalah gambar selepas dia makan Shirutto. Perubahan dia memang sangat-sangat ketara lah kulit dia. Okey, inilah testimoni daripada keluarga Mami sendiri, dan dekat sinilah yang Mami katakan Shirutto tu memang sangat-sangat baik. Dia boleh mengatasi banyak masalah.